Sebelum-sebelum ni pun kita ada buat video kenapa penting untuk buat inspection. So kita dapat tahu condition sebenar ataupun status sebenar kenderaan tu sebelum kita beli. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat sejahtera. Okay, so Alhamdulillah hari ni ada lagi customer hantar untuk inspection. So kita dah check lah. Okay, macam contoh hari ni kita ada model C200 W205, model coupe 2 pintu. So aku pun dah check bahagian enjin, aku dah check bahagian gearbox, bahagian suspension, brake, wiring, modul. So far untuk bahagian suspension semua tak ada masalah, bahagian enjin tak ada masalah, gearbox pun tak ada masalah. So sekarang ni yang korang tengok, inilah dia punya canvas untuk setiap electrical parts yang ada kat dalam sistem kereta. So dia akan check lah semua modul, bahagian enjin, gearbox, power steering, airbag, SRS, semualah ada dalam ni. Untuk aksesori features pun ada sekali untuk modul dia. Kenapa penting kita nak buat diagnose scan ni? Supaya kita boleh tahu apa isu yang pernah ada dekat kereta ni. So kita akan diagnose benda ni, tengok betul ke ada isu ataupun tak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu mileage sebenar kereta yang tuan-tuan dan puan-puan nak beli, kami di sini boleh check. Jadi hantar dekat Transmatic Automotive. Jadi kami buka setiap hari Sabtu hingga Khamis. Hari Jumaat saja kita tutup. Jadi tuan-tuan boleh hantar kereta dekat kami di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Assalamualaikum.